Dia bela lembu, dia lepas gitu je. Bila dia jual daging, kita beli dan makan. Waktu korban dia ambil satu bahagian. Apakah hukumnya? Dia ni bela lembu, lembu dia lepas. Kemudian boleh tak kalau dia sembelih lembu tu kita makan daging? Boleh. Lepas lembu tidak salah. Kena faham baik. Faham? Kita bela lembu tak wajib kurung. Harus lepas. Siapa kata wajib kurung? Sedap samak kamu. Harus. Dan yang kata haram, merosakkan harta benda orang. Dan kita tidak ganti. Jadi kalau lembu kita tidak merosakkan, 100 ekor tu lepas pagi. Di jalan ke tepi jalan, tak menyusahkan pengguna jalan raya. Hijau dia jalan, kuning berjaga-jaga, merah dia berhenti. Bila nak kecil berak, lembu balik semula kecil di rumah. Tak lagi, berak di rumah, tak berak dalam rumah orang. Tak berak atas tangga orang. Harus. Yang kata wajib kurung bila? Lembu dia memudaratkan. Kerana kaedah Islam, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan, taklah dihalang. Maknanya kalau lembu dia menyusahkan orang, lembu dia membahayakan nyawa orang, lembu dia merosakkan harta orang, wajib kurung. Baru wajib kurung. Baru faham soalan. Okey? Jadi kalau lembu jenis merosakkan harta benda orang, tak molek kita makan. Makan juga di segi fiqh halal. Kerana lembu tuang dia. Faham? Tapi perbuatan tuang. Lembu tidak salah. Tuang lembu tak ada. Lembu tak ada masuk neraka tuang lembu. Faham? Ingat lembu rumah sebelah masuk dalam pagar jiran, lepas tu nyanda di kereta orang, pecah lapu. Okey? Contoh, pecah lapu. Kereta Toyota Corolla lama. Beli kedai 100 riyal lapu. Wajib tuang lembu bayar. Hari ni baru satu pagi tadi kita tulis, orang tanya bak kucing kekal rumah jiran. Carilah koyok sopa dia, tuang kucing wajib bayar. Jangan main-main hukum dia. Tuang kucing wajib bayar. Bak apa? Bak kucing kita.